Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ni saya tunjukkan pada anda bagaimanakah untuk menggunakan pen digital ini. Okey, untuk memulakan pen digital Al-Quran ini, anda tekan pada button yang pertama, button on, iaitu pada yang tertera MP3, tekan lama-lama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Akan anda dengar ini menandakan pen anda telah bermula untuk berfungsi. Dan jika anda mahu off-kannya, anda tekan pada button MP3 beberapa saat sehingga Sadaqallahul Azim didengari. Ini menandakan Al-Quran telah pun dimatikan ataupun di-off. Dan seterusnya, anda on semula, tekan lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anda boleh pilih menu pada button yang pertama ini. Tekan MP3 untuk mendengar menu. MP3 mode. Ini adalah MP3 mode. Anda boleh dengar lagu nasyid. Dengar lagu nasyid di dalam pen ini. Dan seterusnya anda boleh menekan button MP3 satu saat saja. Ini adalah pilihan Qori untuk bacaan Al-Quran.